Kalau semua penyakit itu kerana iman lemah, bolehkah kita kata pesakit jantung, sakit kanser, buah pinggang, darah tinggi, lemah iman belaka? Maka bila kita sebut sakit mental ni sebagai penyakit, maka tidak adil. Apabila seseorang tu bila kena saja sakit mental, kita pun kata, oh ini iman lemah, ini dia hantu raya dan sebagainya. Ini tidak adil. Kalau semua penyakit itu kerana iman lemah, bolehkah kita kata pesakit jantung, sakit kanser, buah pinggang, darah tinggi, lemah iman belaka? Tuan-tuan yang ada di dalam masjid ni, saya kira ada yang gaut 2-3 orang ni. Adakah gaut tuan-tuan tu kerana lemah iman? Gaut mungkin tak ramai, kaki serban ramai. Saya rasa ni lama sangat duduk kan, panel sedap lah duduk atas kursi. Adakah kaki serban tu sesemut-semut tu maknanya lemah iman? Maka mengapa jika pesakit diabetes kronik, orang sakit jantung, penyakit kanser yang semua kita maklum penyakit tu boleh membunuh, tetapi kita boleh hadirkan simpati kepada orang tu? Siang ke dia, stage 3 lah, siang ke dia. Tapi kenapa kita tidak ada empati langsung kepada pesakit mental yang juga boleh menyebabkan terbunuh juga? Mereka juga boleh datang maut.